Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sahabat, jumpa lagi dengan saya Muhammad Pecun Channel. Hari ni saya pergi ni lah kawan, di Port Rasio ni kawan ni. Saya dah lama tak datang sini. Saya nak tengok banyak berberau yang terpenggalai lah kawan lah. Berberau dia terbiar macam tu je. Lama saya tak datang ni. Ni baru saya nak datang lagi sini lah tengok. Ni berberau kawan saya ni. Ini dia gunakan, hari ni dia tak mancing. Biasa dia gunakan ni. Hari ni dia tak mancing. Ni kawan-kawan, bau ni. Berat kawan, berat berau ni. Berat ni berau ni. Banyaklah berau-berau terbiar kawan ni sini. Ni Port Rasio ni sebenarnya. Tak ada ramai yang tahu tempat ni. Pasal ni tepi hutan. Kawan, ini pun bau jenis ni berat kawan. Berat. Ni satu kawan. Ini memang tempat dia orang simpan bergaul kawan. Memang tempat rahsia ni. Ramai yang tak tahu. Ni lah kawan saya seorang lah yang pakai ni. Hari ni tak mancing ni. Ada perahu dia. Belah sana tu banyak kawan. Sebelah sana tu. Tu. Itu pun ramai. Diorang tahu ada berapa tu. 2, 4, 6. Ada 6 perahu kawan. Itu. Seberang sungai sana. Ada jalan belah sana tu. Sini pun ada. Tapi sini rahsia, ramai yang tak tahu ni jalan dia. Sajalah kawan-kawan saya tengok kawan. Kawan saya saja buat konten kat sini. Apa ni kawasan hutan ni. Ini port bahaya sebenarnya. Ni jalan ni saya nak naik ni. Menuju ke hutan ni. Ini jalan ni kawan. Ini jalan dia. Kawan tak semua yang tahu jalan ni kawan-kawan. Ni jalan dia. Saya motor parking sini. Inilah kawan-kawan ni. Ni motor saya. Saya nak pergi mancing ni kawan. Mancing tuan ni. Saya tinggal sini tengok. Tengok kawan saya dia ada mancing tak. Dia tak ada lah mancing. Pasal perahu dia ada. Okey kawan-kawan ni. Ini Port Rasio ni. Bukan kata rahsia lagi ni. Ini Port Rasio dan Port Membahaya. Ini dia kawan-kawan ni. Kalau orang tak tahu ni memang membahaya. Kawasan di hutan dia. Okey lah kawan-kawan. Sekian saja konten saya. Jumpa lagi konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.